Welcome back guys, channel saya. Okay guys, petang ini kita buat konten pendek saja, short saja daripada drive ke Kuching terus ke Sibu. Stay tune guys. Petang guys, suasana di stesen minyak Petronas di Lachau agak sesak petang ini. Sabtu di stesen minyak Lachau masih lagi menunggu giliran masing-masing. Ada yang berhenti untuk rehat dan sebagainya. Okay guys, stay tune. Pemandangan daripada Bukit Bangunan dari atas, dari Kuching ke Sibu seperti ini. Di sebelah petang, sangat cantik guys. Inilah pemandangan Bukit Bangunan dari jauh. Pemandangan dari Bukit Bangunan ke bawah. Pemandangan yang kita guys, kita baru sampai di bukan lah, Simpang Seratok. Simpang Seratok di sini kita nampak, kita dapat lihat buah-buahan yang dijual, terutama sekali buah durian. Dah banyak dah dijual di sini guys. Juga masih ramai lagi lah yang masih lagi di Pekan Seratok pada petang ini. Mungkin ada majlis ke. Kita dapat nampak kereta pun banyak. Orang pun sudah ramai, masih ramai lagi di sini. Di Simpang Seratok. Okay guys, stay tune. Okay, kita telah selamat sampai di Rumah Panjang setelah kita drive all the way daripada Kuching terus ke Sibu, berhenti beberapa tempat di perjalanan tadi lah, di Lachau dan di Seratok. Ini kita telah sampai. Seterusnya nanti, dan terima kasih lah di atas sokongan semua, support kita YouTube channel saya. Terima kasih semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu, share and follow. Thank you guys. Okay guys, setelah seminggu kita tinggal ke Rumah Panjang untuk kita bercuti Christmas di Kuching. Kita tengok tanaman-tanaman kita, bunga-bunga kita. Oh, kasihan. Ya, semuanya perlukan air. Inilah tanaman-tanaman yang tinggal semasa kita bercuti. Ada yang sudah daun dia sudah luntur apa. Perlukan baja lagi ni. Ni okey, walaupun seminggu kita tinggalkan.
kemas balik semua barang-barang. Bercuti seminggu. Ni macam ada lubang lagi. Ni okey. Kita semak CCTV kita. Ini memang kita semak tiap hari lah. Untuk memastikan dia berfungsi. Okey. So, tugas pertama ialah kemaskinikan barang-barang kita. Okay guys, stay tune. Nanti kita sambung balik. Alright, thank you. Stay tune guys. Okay, rumah panjang pun dah mula kesunyian. Warga rumah panjang sudah mula balik ke tempat kerja masing-masing. Hanya beberapa bilik, hanya beberapa pintu saja yang masih lagi tinggal di rumah panjang. Selebihnya dah balik ke tempat kerja masing-masing. Beginilah keadaannya bila dah bercuti, balik cuti, balik ke tempat kerja. Dan rumah panjang mula menjadi sunyi kembali. Okey. Hanya beberapa pintu saja guys. Di seberang sana tu ada, tapi tak ramai lah. Alright guys, stay tune juga. Nanti kita sambung balik cerita selepas bercuti Christmas ini. Thank you. Okay, keadaan di luar rumah pun sunyi semua. Memang semua dah balik bercuti, balik cuti Christmas. Dan rumah panjang tinggal hanya beberapa orang saja. Penghuni rumah panjang tinggal beberapa orang saja. Semuanya sudah balik ke tempat kerja masing-masing. Biasalah kalau cuti macam ini, keadaan di rumah panjang. Right. Okay guys, stay tuned.